Aku tak pernah jumpa lagi power bank yang mampu untuk turbocharge smartphone Xiaomi 33W ni. Tapi power bank ni mampu untuk turbocharge dia. Power bank ni datang dengan 3 port dekat atas. Micro USB, USB-A dan juga USB Type-C. Dan kalau korang nak tahu, untuk PD cable, ni aku gunakan PD cable 60W, kita cuma akan dapat quick charge dekat smartphone ni. Korang tengok PD cable Type-C ke Type-C, dia dapat quick charge. Tapi power bank yang sama aku combine dengan ini, kabel daripada JeffTech juga. Kabel 120W daripada JeffTech. Dan dia ada USB Type A ke USB Type-C. So jom kita test dekat sini. Okay, kita dah cucuk dan kita masukkan dia. Korang tengoklah satu keajaiban berlaku. Mi turbocharge. Turbocharge ni korang cuma boleh dapat kalau pakai kabel original dan juga adapter original. Tapi dengan power bank ni, dengan kabel ni, dua-dua daripada JeffTech, boleh dapat turbocharge babe. Turbocharge dalam masa setengah jam, 40 minit macam tu, dah boleh penuh kita punya smartphone. So guys, apa pendapat korang? Power bank 22.5W ni mampu untuk turbocharge sebuah smartphone 33W yang susah nak dapat turbocharge kat mana-mana. Kalau korang minat, beg kuning ada kat bawah.